berapa duit raya korang? Dalam Betul. 5 kat depan. Oh ni nampak lah kita punya pengarang nervous. Dia macam tak banyak cakap. Nak cakap, nak borak ke pasal laksa? Maaf, saya tak terima orang panggil laksa Johor. Dia punya spaghetti. Spaghetti tu barat punya. Apa momen paling best waktu raya, waktu puasa? Lebih kepada perik ya. Dia buat tak tarian raya yang famous sekali? Cuba buat Kau sikit cuba lah. buat. Kita tengok pengarang kita sikit dulu. Lagi. Pengarang kita dah rasa malu dah, muka dah merah dah. Reflect satu momen dalam hidup yang memberi pengajaran, especially time waktu hari raya. Saya pun macam guru-guru saya cakap, tak apalah tahun depan macam tu. Lepas tu tahun depannya, Assalamualaikum guys, salam sejahtera dan salam ini college kita, College Mendunia. Baiklah, welcome to our very first on episode of Sembang Titan. Jadi, buat pengetahuan anda semua, ni adalah first episode yang dibuat oleh Halaman Titan, which is salah satu projek under College Kediaman ke-13 di mana mereka akan membincangkan ataupun borak-borak santai lah dalam erti kata mudahnya. Jadi pada hari ini kita bersama dua tetamu jemputan. Jadi basically sempena dengan first episode kita jemputlah timbalan dan juga pengarah bagi Halaman Titan 2026. Baiklah, jadi for our very first on episode ni, jom kita tanyalah bersama dua tetamu jemputan kita apa khabar saudara dan saudari. Boleh perkenalkan nama tak? Saya rasa penonton semua kenal ni sebab mereka ni boleh katakan orang kuat KK13 lah. Kita nak mula daripada siapa dulu? Kita mesti kena mula dengan pengarah. Betul tak? Jadi pengarah nak mula dulu? okay, saya Khairul Hanif, boleh panggil Cik On. Daripada Kolej Kediaman 13, berasal daripada Kedah. Oh, dia sekali dengan asal dari Kedah. Boleh cakap Kedah sikit tak bagi penonton kita dengar dia punya longgar? Tak nak okey. Tak apa. Jadi timbalan pengarah kita pula yang cantik, yang manis. Jom kita berkenalan dengan timbalan pengarah Halaman Titan kita. Hai guys, Assalamualaikum. Nama saya Nur Afrina. Saya timbalan pengarah untuk projek Halaman Titan. Saya, kalau K.On berasal dari Kedah, saya berasal dari Johor. Oh, boleh tunjuk sikit tak JB style? Tak ada. Okay, jangan expose banyak sebab kita nak mulakan kita punya Sembang Titan pada hari ini. Jadi, saudara K.On, nama Fina tadi kan? Okey, jadi baiklah. Untuk Sembang Titan kita pada hari ini, sempena kita katakan kita dah sampai 22 Syawal, di mana kita dah berada di penghujung Syawal. Jadi, eloklah kalau kita nak bincangkan sedikit, betul tak? Tentang kita punya experience waktu Syawal. Sebab kita pun dah balik dekat UM sempena semester yang kedua, betul? Semester kedua ni kita best sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita mulakan SEM secara online, betul tak? Saya rasa semua fakulti online. Tapi ada juga fakulti yang tak online, betul tak? Ada tak kawan-kawan korang yang balik kampus waktu first week? Tapi saya ada. Oh, kos kena perubatan aku. Selalu macam medik tu, benda macam tu. Jadi dengan tajuk kita punya podcast pada hari ini adalah Sembang Titan, iaitu Sembang Raya. Dan kita nak start ni, kita nak tanyalah dulu, boleh tak, soalan yang paling umum, iaitu berapa duit raya korang? Soalan ni agak sensitif tau. Sebab kita pula dah tua. Tua lah. Duit raya tu macam sikit betul tak? Okey, kita start daripada Fina dulu. Berapa duit raya tahun ni? Okey. Saya rasa agak kecewa lah dengan prestasi tahun ni sebab dah sedar diri lah dan nak kumpul dah dua kat depan. Betul. Jadi duit raya saya agak sikit. Tapi Alhamdulillah lah still dapat kan dalam 5 kat depan. Oh, 5. Bukan 5,000 lah. Okay, faham. Okay, on pula berapa duit raya? Saya tahun ni sebenarnya macam sedar pun tak beraya sangat. Macam pergi rumah sama aja. Jadi, bawah 100 lah. Oh, bawah 100. Okey lah. Sebab kalau kecil-kecil dulu berapa selalu dapat? Kecil-kecil dulu macam 100 lebih 200 gitu. Oh, atas 100. Dah tua ni bawah 100. Betul tak? Okay, jadi kita boleh katakanlah isu macam mahasiswa-mahasiswi pula macam dia selalu suarakan di mana mahasiswa dan mahasiswi ni memerlukan
banyak lagi duit berbanding dengan mereka di bangku sekolah. Sebab kita nak fikir apa makanan dekat uni pula, transportation bagi Sabah dan Sarawak yang susah nak bergerak. Banyaklah benda perlu memerlukan duit, betul tak? Rasanya semua. Betul. Okay, jadi jom kita kembali kepada kita punya sembang Titan, sembang raya, iaitu saya akan ajukan satu soalan lah. Satu soalan. Tadi dah satu soalan tapi dia macam introduction je dulu. Bagi warm up. Sebab tadi nervous kan? Jangan nervous. Nervous Nervous tak? Ni nampak lah kita punya pengarah nervous. Dia macam tak banyak cakap. Tak apa. Ni sebab ni warm up dulu. Kalau korang tengok lah hujung-hujung nanti, saya rasa dia yang take over saya punya job sebagai moderator kita. Tapi tak apa, okay. Jadi kita nak mulakan lah, kita nak tanya. Apa pengalaman raya anda tahun ni? Okay, sebelum tu saya nak tanya. Tadi mention betul tak negeri? Dari? Kedah. Dari? Johor. Kalau ada yang dari Kedah, dari Johor, boleh komen kat bawah sokong sikit member kita. Okay, jadi tadi dah mention negeri. Jadi kita nak tahu apa satu benda special untuk raya di negeri korang semua. Sebab setiap negeri, contoh macam saya dari Sarawak tau. Okay, saya dari Sarawak, dia dari Johor, belah sana. Sarawak, Johor, lepas tu Kedah atas lagi. Saya rasa banyak perbezaan, betul tak? Tapi hari ni boleh share tak satu perbezaan, benda yang special dari segi perayaan untuk hari raya di negeri korang semua. Kita nak mulakan siapa dulu? Kita 3 penjuru Ya betul, 3 penjuru. Yes. 3 penjuru, betul. Okay, so Okay, ni pas pula. Okay, kita start daripada Fina dulu lah. Kita start dari Johor lah Johor dulu, betul. Kalau kepada orang-orang Johor, mesti tahu yang kalau tradisi raya di open house rumah orang, kita orang akan buat marhaban. Dia sama ada sebelum makan ataupun lepas makan. Semua orang akan marhaban. Semua orang akan berdiri keliling rumah orang, tuan rumah tu. Semua orang akan marhaban sama-sama. Okay, benda baru kan Kak On? Korang tak ada kat kampung korang tak ada ke marhaban ke Tak ada. jarang benda tu. Korang pun tak pernah experience lah. Rasanya kalau macam marhaban tu selalu diorang dekat masjid je dalam satu hari first day raya. Kalau dekat rumah ke rumah tu dia macam benda rare lah untuk kita orang dekat Sarawak. Kedah saya tak tahulah. Okay, kita boleh tahu Kedah punya tradisi macam mana? Betul. Kalau Kedah mestinya untuk hari raya, apa yang akan ada ialah macam biunsur, laksa. Makanan yang tu memang makanan yang standard untuk ada di rumah-rumah. Jadi antara bihun sup dengan laksa. Okey, kita tak nak cakap, nak borak ke pasal laksa? Lah, kita ada laksa Sarawak, kita ada laksa Johor. Ni laksa Kedah. Okey. Mana satu favourite lah untuk? Sebenarnya saya tak pernah rasa laksa Sarawak. Ya tak ke? explain laksa Sarawak tu macam mana? Okey, laksa Sarawak ni dia punya kuah tu sangatlah sedap. Okey, kuah, lepas tu dia gula bihun. Lepas tu dia punya side dishes tu dia letak telur, udang, ayam carik, lepas tu ada letak tauge. Gula bihun. Dia macam mi kari gitu. Taklah, saya rasa berbeza daripada mi kari. Sebab kuah je tu lain kuah dia. Dia guna dia punya paste lah. Selalunya orang guna paste Haji Manan, betul tak? Paste Haji Manan yang paling famous. Kalau laksa Johor pula, kita tahu. Ni nak. Minta maaf, saya tak terima orang panggil laksa Johor. Kenapa? Sebab dia tak guna laksa, dia guna spaghetti. Spaghetti tu barat punya. Tak, tapi Okay, dia pula defend. Okay, Tina, defend. Tapi, sebenarnya sejujurnya saya tak tahulah kenapa asal-usulnya diguna spaghetti. Tapi mungkin sebab kuah dia kuah pekat kan. Kepada orang Johor, mesti tahu laksa Johor kuah pekat. Laksa Kedah macam mana? Kuah macam mana? Sama juga, laksa Kedah pun kuah pekat. Okay, dia macam sama je antara laksa Kedah dengan laksa Penang. Yang membezakan ialah laksa Penang cuma ada nanas dekat atas dia. So kuah korang sama lah? Sama je. Tu maksudnya cair lah kuah korang. Mana ada cair? Okay, sorry guys. Ini bukan ini semua perbezaan. Betul. Korang boleh komen lah korang paling suka dan kalau pernah try tiga-tiga ni,
Korang boleh yang komen mana. suka yang mana dekat komen kat bawah. Jadi okey, perbezaan tu lah kita raikan, betul tak, sebagai Betul. salah satu rakyat Malaysia. Okey, jadi tadi kita dah bincang pasal raya 2026, raya sekarang. Jadi kita nak throwback pula, kita nak bawa timbalan dengan pengarah kita untuk throwback raya waktu kecil-kecil dulu. Waktu raya puasa lah. Okey, jadi soalan yang pertama kita nak tanya, apa satu benda yang waktu korang dulu waktu kecil kalau dengar ataupun tengok nak puasa lah. Faham tak? Okay, contoh kalau macam saya lah. Okay, kalau dekat Sarawak waktu bulan puasa, orang akan buka radio waktu tu, dulu-dulu dia akan buka radio, lepas tu waktu radio tu akan buka satu macam lagu lah. Kalau lagu tu dah dipasang, lepas lagu tu azan lah. Nak buka puasa. Kira macam benchmark lah lagu Ya, tu. betul tu. Kalau puasa mesti ada lagu tu. Kalau tak ada puasa, tak dengar lah lagi lagu tu. Kalau korang pula macam mana? Sebelum tu cuba nyanyi sikit lagu tu. Allah. Kalau masih ingat lah macam Saya rasa saya tak ingat lah. Tapi kalau ada siapa-siapa yang ingat, dekat bawah orang Sarawak yang ingat, boleh komen lah dia punya lagu tu ataupun tulis dia punya lirik kat bawah. Okey, jom kita dengar daripada timbalan dan pengarah kita. Okey. Kalau daripada saya selalunya sebelum azan buka puasa, kita akan dengar radio Kedah lah. Jadi radio Kedah tu akan selalu promote satu kedai makan Arab. Jadi kedai tu depan Masjid Bukhari, sebelah sekolah Asma. Jadi selalunya memang itulah. Apa tahun puasa pun memang itulah. Sekarang ni dah tak ada dah. Masih ingat tak nama kedai tu? Terlupa sudah. Terlupa sudah ada. Jadi mana-mana orang Kedah yang ingat tahu kedai nasi Pak Arab kan? Kedai nasi Pak Arab tu boleh komen kat bawah. Kita pun nak tahu tau. Curious kita nak tahu nama kedai tu. Okay, jadi samalah. Sarawak dengan Kedah pun sama. Cuma kita orang tadi lagu, tapi yang Kedah tu dia promote kedai nasi Arab. Pak Arab kan? Nasi Arab. Nasi Arab. Kita dengar daripada Johor pula. Macam mana untuk orang Johor? Saya macam tak dengar radio sangat lah waktu kecil-kecil dulu sebab rumah dekat Johor memang betul-betul depan masjid. So macam kalau diorang dah start, bila dah start tarhim tu kira macam kita orang dah obviously tahulah. Tapi saya rasa macam benda paling best waktu kecil-kecil dulu, waktu puasa adalah dah dekat raya. Kita orang dah balik kan, dah jumpa cousin-cousin semua kan. And then macam cousin perempuan yang dah besar akan bawa kita orang pergi macam bazar raya yang malam-malam buka tu. So dia orang akan bawa kita orang buat inai sama-sama untuk raya. So kira macam itu highlight puasa yang macam paling excited gila waktu kecil. Yes. Okay, sangat menarik. Pergi ke bazar malam untuk bazar raya yang malam tu jual baju. Ada inai sekali. Betul. Faham. Okey, jadi sangat menarik. Jadi kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Okey, ada tak satu momen yang boleh katakan momen yang paling lucu ataupun momen yang paling best waktu raya dulu, waktu kecil-kecil yang korang ingat, yang boleh share kepada audiens kita? Ada tak satu momen yang lucu ataupun momen yang paling best lah untuk raya ataupun puasa dulu? Okay lah, kalau macam saya dulu, waktu saya kecil dulu, waktu bulan puasa, kalau orang pergi tarawih kan, okay, kalau selalunya kita akan dapat macam kuih-muih, keropok-keropok. Habis kita orang dulu waktu kecil-kecil, pergi juga tarawih, tapi sampai 8 rakaat je. Semata-mata nak dapat kuih ataupun keropok tu. Lepas 8 rakaat tu, pergi keluar, kita orang pergi kumpul geng-geng kita orang, pergi main polis, pergi main perompak, yang kejar-kejar tu. So itulah momen yang paling best. Kalau macam boleh putar masa, nak putar lah waktu tu. Sekarang pula tarawih 21 rakaat. Alhamdulillah. Tak ada kurang-kurang. Okey, apa kata pengarah kita? Apa momen paling best waktu raya, waktu puasa dulu? Kalau nak cakap best tu, dia lebih kepada perik lah. Sebab mestinya kalau sebabkan rumah tu, lepas tu belakang tu ada Tokong India. Jadi mestinya kalau naik basikal ke nak pergi raya memang kena kejar anjing dulu. Nak lepas anjing tu dulu. Anjing tu dulu. Faham kena kejar anjing. Pernah kena gigit anjing tak? Tak pernah dia. Maksudnya laju lah. Okey, laju. Tengok kaki lah. Boleh diri kejap.
Okey, sangat menarik kena kerja anjing. Okey. Jadi Fina pula, macam mana momen Kalau paling kelakar, mungkin dengan family kan. Mungkin macam dah nak raya, macam zaman-zaman puasa tu kan, semua orang tidur ramai-ramai kan. So macam kalau seorang bangun dan nak sahur tu, like diorang akan kejut semua orang. Bangun semua kan. So macam benda tu nampak vibe lah, nampak macam meriah lah puasa tu. Kalau kan macam sebelum tiada macam sahur pun macam nak tak nak je sahur kan. betul? Tutup mata makan kan. Tapi bila dah jumpa cousin-cousin ni, sahur pun kadang-kadang meriah gila. Betul. Itulah. Jadi betul. Jadi sekarang ni kalau raya macam nak puasa ke memang ada kumpul-kumpul lagi lah ke tak ada? Dah kurang lah sebab semua Kurang. cousin-cousin semua dah kahwin, dah Ya, ada anak. betul. So macam mana kan? Sebab dulu kalau kita macam cousin-cousin belum kahwin, semua belum ada anak, semua kita kumpul dekat ruang tamu, Ya. pergi hampa tilam, tidur sama-sama, betul tak? Betul. Okey, jadi okey, soalan yang seterusnya. Okey, saya nak tanya. Tadi kita dah bincang pasal kita compare laksa negeri Sarawak, laksa negeri Johor, Kedah. Okey, tapi saya nak tanya, apa kuih raya yang favourite awak berdua? Kuih raya. Kuih raya. Macam biasa elemen London. Oh, Elemen elemen London. Elemen tu. Sebab Elemen. elemen tu sedap. Sebab elemen tu. Okey, faham. Okey, Fina pula suka apa kuih raya? Tak tahu lah korang tahu ke tak, tapi Fina panggil kuih ni simple kasih, yang dia macam kuih Saya dia rasa saya tahu. bersimpul tapi dalam dia seronding. Oh, dia Yes. popia kan? Ya, Popia yang betul. simple. Nama dia apa? Simple. Simple Kasih. kasih. Oh. Sebenarnya tak tahu lah betul ke tak nama tu, tapi Tu buat simple kasih. sebenarnya tak tahu. Tak apa. Tapi semua orang tahu macam boleh tak nak kuih simple kasih tu. Semua orang macam bagi semua je. tahulah. Okay. So Maybe dia tahu sebab ada perkataan simple depan tu. mungkin. Kasih tu dia macam pemanis lah untuk simple tu. Betul tak? Mungkin lah. Tapi selalu kita sebut apa Keon? Kuih popia simple kan? Sebab dia dibuat daripada kulit popia. Jadi dia simple, lepas tu digoreng. Betul tak? Yes. Menarik. Actually, saya pun suka benda tu. Tapi kalau kat Sarawak, dia macam sangatlah unik sebab kita setiap rumah akan hidangkan kek lapis. Uish, kek lapis Sarawak. Kalau Yes. kalau korang dua tengok dekat media sosial ada macam rumah-rumah yang viral sebab diorang hidangkan memang satu loyang kek tu dekat rumah. Depan rumah, dekat ruang tamu tu. Lepas tu dia potong sikit-sikit. Saya tak tahulah macam mana dia nak buat kuih kek lapis tu tahan lama. Tapi sangat menarik. Sebab kalau dekat Johor, dekat Kedah memang hidang kek lapis tak? Ke memang Jarang kuih? lah obviously. Tapi Ziki pernah tak try buat kek lapis tu sendiri kat rumah? Allah. Okay. Mungkin try- kita boleh Try tengok tu adalah. Sebab saya tengok kalau mak saya buat dekat rumah, proses dia sangatlah rumit. Sebab kadang-kadang satu kek lapis tu, dia memakan masa dalam lebih kurang 3 jam tau. Dia macam sangat lama. Dia kena layer ni, lepas tu siap, lepas tu pasang layer ni pula. Sangatlah complicated. Kita pula tahu makan je, betul tak? Betul. Okay. Lepas tu dah terhidang dah kan? Ya, dari dah kita makan je. Yes. Kita tak tahu dia punya proses tu sangatlah lama. Tapi saya Selalu kalau waktu raya, buat sendiri ataupun beli? soalan ni susah. Actually, banyak kek tunjuk lah. Orang panggil kek tunjuk sebab kita tunjuk je. Kek belilah maksudnya. Kek tunjuk. Yang buat pun yang macam kek yang klasik-klasik. Kalau korang tahu kek belacan, kek hati parit, kek lumut. Benda tu simple je. Sebab dia macam, dia tak memerlukan perlu layer-layer tu. So benda tu, kalau boleh, kita orang selalu buat sendirilah. So bahan-bahan pun banyak dibeli macam tu. Tapi contoh macam kek yang moden sekarang ada nama kek Fazura lah, kek Alif Aziz. Dia macam-macam tau. Macam-macam pula nama. Kita pula banyak isu. Kita tak nak lah sebut isu tu kat sini. Tapi dia macam-macam tau. Jadi orang pun ambil nama tu supaya kek tu angkat. Marketing. Marketing. Okay. Tak apa. Okay. Jadi, saya nak tanya ni sebelum kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, muka nampak dah stres tapi korang tak haus ke? Okay, sebenarnya memang haus dah banyak kan. Dah banyak berbual, dah banyak bernali yang kita cakap tadi kan. Kita dah borak pasal kita punya kanak-kanak childhood memories, pasal raya lah apa semua. Okay, jadi saya rasa kita boleh
kita boleh tengok dekat meja kita ni sangatlah meriah. Kita ada apa sini Fina? Kita ada kek, kita ada ice blended Air, semua. betul. Kita ada apa ni? Kopi. Betul. Jadi mana kita dapat semua ni Fina? Kita dapat dari our main sponsor untuk podcast ni. Apa Betul. nama kafe ni? Nama kafe ni Kak On? Dolcezza. Dolcezza. Yes. Kena sebut betul tau. Dolcezza. Dolcezza, Jadi Dolcezza ni ada maksudnya sendiri. Kalau anda nak tahu boleh datang ke kafe dia. Kafe dia tanya dia punya abang barista. Apa maksud Dolcezza ni? Sebab kita tengok macam lalu-lalu guna bas, kita tengok turun bas, tengok Dolcezza Cafe. Sangat menarik, betul tak dari luar? Kalau nak tahu nama dia, datang sini. Sebab dia banyaklah pilihan dari segi minuman, ada makanan. Kita juga ada makanan apa, Fina? Makanan western, betul tak? Ya betul, ada spaghetti semua. Saya dengar tadi Fina dah cuba tau, betul tak? Makan western, Betul. sedap tak? Hari tu cuba apa Fina? Saya hari tu macam try je lah sebab macam FOMO kan tengok kafe Oh, kat ya, sini betul. kan. Saya try creamy tom yum pasta dia Oh, okay, dengan tom yum pasta. chocolate muffin dia Okay. and biscoff, air biscoff. Oh. So basically semua sedap guys. Korang Semua jangan lupa sedap. datang. Okay, rate out of 10. Rate of 10 9 lah. 9. Oh, Fina bagi 9. Yes. Sebab satu lagi tu makan tu sebab tak cuba banyak lagi menu Oh, kan. tak cuba banyak. Okay, jadi untuk pengetahuan penonton kita, audience kita, Dolcezza Cafe ni actually cafe yang baru, betul tak? Sebab sebelum ni kita tak ada cafe yang estetik macam ni. So, siapa-siapa yang minat vibe estetik, korang nak study dekat aircon sebab dia punya environment sangatlah kondusif, sangatlah selesa, betul tak? Setuju tak Kak On? Sebab ada plug pun banyak, boleh buat assignment kat sini. betul tu. Kalau anda nak charge anda punya telefon ataupun Oh, laptop, boleh dah datang sini, boleh bawa member-member daripada college kediaman yang lain, betul tak? Kita Betul, yes. sama-sama, kita member 13 ni kita promote benda yang ada dekat 13. Sebab college kita pula mendunia, betul tak? College kita besar, kita promote apa yang ada kat sini. Okay, Kak On. Tadi order air apa? okay. Jadi saya order biscoff cheesecake and saya rasa dah sedap. Wah. Okay, boleh tunjuk sikit tak? Minum sikit, kita tunjuk audience. Ya biar audience terliur Sama-sama sikit kan. Sama-sama. Oh, okay. Boleh. Dia tak nak seorang. mukbang Dia, pula, dia kita nak mukbang. bawa. Dia sama-sama. Introvert. Okay, tadi saya order matcha ice blended dengan Dah. chocolate chip. Dia dah minum. Oh, dah minum. Sorry guys, saya Fina, dah minum guys. Fina order apa? Saya order Spanish latte, ice blended Spanish latte. Yes. Korang kena datang tau kan. Cafe ni dah lama. Sebenarnya okey bagi baru buka tapi macam masih macam tak ramai sangat lah. Kadang-kadang tengok kan orang naik bus semua. So korang kena datang untuk rasa dia punya menu. Banyak juga menu dia sebenarnya. Sedap. Allah. Ya betul? Dia macam turun bas penat-penat. Boleh baru singgah dulu masih. Betul. Orang pula banyak kelas. Faham tak? Dia macam kelas pula 3 jam semua tu. Okay, balik college ke zaman ke-13 ni dah lah jauh. Betul tak? Betul guys. Cuaca pula sekarang, ya Allah, panasnya. Ya Allah. Betul. So, Jadi singgah-singgahlah ke Dolcezza Cafe. Jangan lupa untuk singgah. Dan boleh try dia punya cake, dia punya ice blended semua. Dan juga macam-macam lagi makanan. Baiklah, kita sambung balik ke Sembang Titan, Sembang Raya kita pada hari ini. Okey, jadi ni saya nak tanyalah. Okey, sebab tiap-tiap tahun dekat Malaysia ni, kita ada macam banyak lagu-lagu baru raya. Betul tak? Betul. Tiap-tiap tahun ada je trend-trend raya. Yeah. Ada, Fina ada buat tak tarian raya yang famous sekali? Tarian apa? semua orang mesti tahu lah tarian apa kan. Tarian jodoh lebaran. Jodoh Lebaran. Yang apa yang miau tu? Kita cuba buat Sekarang kita sikit cuba lah. buat. Kita tengok pengarah kita terus. Kita Pengarah malu-malu kita. lah hari ni kan. Betul. Cuba buat miau. Okey, 1, 2, 3. Yeah. Aduh, pengarah kita pula introvert. Dia cakap, saya tak tahu lah betul ke tak introvert. Tapi, okey, jadi saya nak tanyalah. Boleh tak Fina dengan K-On rankkan kita punya lagu top 3 lagu raya untuk tahun ni? Kita nak bagi dia orang peluang. Top 3 lagu raya untuk tahun ni. Okey. Okay. K-On rasa apa? First dah tahu lah. Jodoh lebaran. Yes, saya Setuju setuju. ke, Fina? Setuju. Kenapa setuju? Sebab lagu dia sangatlah
Aisyah Nur kan nyanyi. Dia macam sangat-sangatlah sedap dan catchy. Ya, betul. Ya. Tapi bagi saya dia punya MV sangatlah cantik sebab Betul. dia pula shoot dekat apa bangunan Sultan Samad kan? Betul. Bangunan baru depan Dataran Merdeka. Bangunan tu pula viral, betul tak? Ya. Saya Semua tengok. orang pergi iftar situ kan. Ya, Mesti betul. wajib-wajib. Dia pula estetik-estetik kat situ. Okey, nombor 1 jodoh lebaran. Okey. Boleh nyanyi sikit tak? Kita nak request pengarah kita nyanyi sikit. Ke tak nak? Bagi dia nyanyi. Oh, bagi Fina. Fina boleh tak? Mungkin saya boleh nyanyi lagu lain. Okay, dia nyanyi, saya miau-miau je. Okey. Dia dah nak dah. Miau-miau je. Okey. Okey, saya terus nyanyi lah. Okey, miau eh. Okey, 1, 2, 3. 2, 3 kucing berlari. Miau-miau. Macam awal je. Macam awal saja ni. Okey, tak apa dah. Macam tak dengar lagu ni eh. Macam tak dengar lagu ni. Tapi tak apalah, tak apa. Okey, tak apa. Jadi nombor 1 tadi jodoh lebaran, betul tak? Okey, saya rasa audience kita pun setuju. Okey, tak apa. Pengarah kita dah rasa malu dah. Muka dah merah dah. Tak apa. Jadi nombor 1 jodoh lebaran daripada Aisyah Retno, betul. Okey, nombor 2 pula. Rasanya apa? Lagu nombor 2. Saya rasa semua orang tahu trend TikTok yang di hari yang mulia raya sedondon. Lagu siapa tu? Saya lupa lah penyanyi dia, tapi dia trend transition raya lah. Saya rasa saya pernah tengok dekat TikTok dia punya transition Yes. tu. Tapi saya rasa lah bagi pendapat saya lah. Saya nak letak nombor 2 lagu tu boleh tak? Jom Raya macam mana Kak? Yang Trisha yang dengan apa yang belum. Itu bukan raya. Tahun lepas kan? Kek On ni Kak ni tak up to date lah. Kek On ni Betul, saya rasa last year. Tapi mungkin lagu tu dia still relevant sampai sekarang. So nampak macam tahun ni punya lagu lah. Betul. Tapi saya rasa Tahun lepas saya tak dengar lagu tu. Saya baru dengar tu. faham. Okay, tahun lepas jom. Lagu tu kan? Tapi saya rasa tahun ni dia ada jom juga lagu Iman Troy. Tapi dia jemput datang rumahku. Dia cakap macam tu kan? Betul. Saya rasa tu boleh nombor 2. Betul tak? Okay, tu betul juga sebab itu pun macam famous juga kat TikTok kan. Betul. Okay, kita nyanyi. Lepas tu kita nak pengarah kita buat dia punya jemput. Okay, kita tengok boleh tak? Habislah. Okay, ready? Saya tak main TikTok tu. Tak main TikTok. Dia nak selamatkan diri. Dia tak main TikTok. Betul tak? Boleh check dia punya phone. Tak main TikTok ni lagi. Tak main TikTok ni. Okay. Dia nak ajar ke? Demo sikit Tina. Sekali lah. Okay, dia macam biasa lah. Betul. Okay, Zikir nyanyi lah. Okay. Saya tak ingat sangat ni. Tapi tak apa. Okay. Kita try. 1, 2, 3. Jemput datang rumahku. Macam tu je kot. Betul, Dia lah. Sebenarnya saya pun tak tahu sangat. Okay, Tapi saya tak tahu apa. lagu dia je lah. Tapi lagu tu menarik, betul tak? Betul. Saya tengok dekat TikTok banyak yang buat dia punya trend. Okay, jadi nak letak nombor 2. Lagu Iman Troy ke? Saya rasa lagu Iman Troy kot sebab lagu Iman Troy lebih catchy. Betul. Dia punya suara punya lembut. Okay. Jadi, okay. Kita bagi chance lah dengan pengarah kita. Nombor 3. Nombor 3 Lagu untuk apa? tahun ni. Tahun ni Kak On. Bukan tahun lepas. Apa lagi ya? Kak On dengar lagu apa raya tahun ni banyak? Lagu Ryan Trisha je lah. Select Kak On ni. Itu je yang naik. Lagu lain? Ada lagu lain tak? Saya dengar lagu yang lama je. Lagu lama betul. Lagu yang lama-lama. Okay. Maksudnya jenis yang apa? Menjiwai lah benda-benda yang lama. Contoh macam Datuk Seri Nurhaliza. Lagu tu. Lagi lagu favourite apa Kak On? Kita nak tahu lagu favourite yang Lagu raya. lagu-lagu. Macam setiap raya tu mesti Nak ada. raya tu balik kampung Sudirman. Okay. Okay. Lagi? Tiga je dah. Sekejap. Ada tapi lupa nama dia tapi dia yang macam mari adik mari abang. Lagu Datuk Uish. Seri Nurhaliza kan? Mari Okey, adik, mari abang, mari kita beraya. bersama. Okay. Tapi Yes. actually kan, saya nak bagi tahu juga yang kita ada satu juga lagu yang sangat trending lah. Sebab kita boleh tahu kan kita tengok dekat TikTok, tapi kalau tak ada TikTok tak apa. Kalau dia tengok dekat Instagram Reels ke apa, kita boleh tengok macam setiap sekolah, dia ada macam buat trend TikTok ni. Yang baju raya, check.
Kasut Betul. raya. Check. Betul, tapi saya tak tahu penyanyi dia siapa. Penyanyi siapa? Sama lah. Saya pun tak tahu dia punya Tahu, penyanyi. tahu tak? Kau tak Okay, kira? saya pun tak tahu. Tapi memang banyak lah. betul tak? Dia macam pertandingan pun ada. Ya, Sekolah-sekolah betul. pun Dia macam setiap sekolah mesti ada buat dia punya trend TikTok tu. Betul. Okay. Jadi actually benda tu sangat menarik, betul tak? Sebab zaman kita dulu ada tak? Tak ada. Tak ada. Sebab kita dulu macam selalunya famous dengan ramah tamah. Kita pula bawa makanan, makan-makan dekat sekolah. Tu je kan? Betul. Sebab saya rasa dulu pula macam kita tak famous sangat dengan TikTok, dengan Instagram, benda macam tu. Selalu post OOTD je kan? Betul tak, Kak On? Betul. Ah. Saya selalu post kan dengan lagu tadi. 3 tahun raya, 3 tahun lagu. Lagu sama. 3 tahun raya lagu yang sama. Okay. Mungkin tahun depan boleh try lagu lain lah. Betul. Kita nantikan post IG. Betul. Jadi Raya. audience kita juga boleh komen bawah. Boleh suggest lagu raya yang Kak On boleh try Yes. next year, I guess. Betul, Okay. betul. Jadi tadi Kak On pula ada mention juga yang dia suka lagu Balik Raya Kampung. Apa? Daripada Sudirman, lagu yang tua-tua macam tu. Okay. Jadi saya nak tanya kepada Fina dengan Kak On. Pernah tak korang dua experience raya di perantauan? Sedih raya sikit. Kita pula dari Sarawak, dari Johor, dari Kedah, betul tak? Menuntut ilmu dekat Universiti Malaya di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Betul-betul. Pernah tak? Okay, Fina ataupun Kak On lah sebagai pelajar tahun kedua, betul tak? Betul? Pernah ke Kak On? Ke tak pernah? Ke UM macam baik lah bagi Bagi, cuti raya. betul, bagi kelas online. Raya sebenarnya. Banyak Macam je. dah 2 tahun kan. Masih lagi balik rumah. Oh, Alhamdulillah. Belum jadi anak perantauan. Betul. Apa kata Fina pula? Saya Sebab pun- dulu Fina dari Pasum juga kan? Betul, betul. Tapi saya tak pernah jugalah raya sebagai perantauan sebab kalau kena raya dekat sini pun saya ada family macam belayar kat sini. Ada family dekat KL. Betul dekat So, Selangor tak, lah. tak payah risau lah nak balik raya. Still ada vibe raya tu lah. Tak ada Oh. macam sendu kan Faham, raya. faham. Kalau Ziki kan orang Sarawak. Jadi Ya, orang Sarawak. macam mana Jadi ni first year tau. So macam rasanya tak lah. Tak pernah lagi. Okay. Sebab raya tahun ni pula kelas online. So Betul. belum lagi. Semoga sampai 4 tahun habis kat UM ni memang tak nak lah. Nak raya dekat Sarawak. UM baik hati. Ya, orang. betul. Yes. Baiklah, okey. Jadi kita nak pergi ke soalan yang seterusnya boleh? Boleh. Okey, jadi saya nak tanya pula. Okey, boleh tak Fina dengan Kak On awak semua reflect satu momen dalam hidup yang memberi pengajaran kepada Fina dengan Kak On, especially time waktu hari raya. Maaf lah soalan ni deep sikit. Kita dah dengar pendapat daripada pengarah dan timbalan pengarah kita. Okey. Siapa nak start dulu? Saya. Ya. Dia miau-miau tadi. Satu pengajaran time raya. Time raya. Saya rasa selain daripada memaafkan, sebab raya kan ajar erti untuk memaafkan kan. Betul, sebab betul. kita saling minta maaf semua kan. Kadang tu lah nak mengaku pernah buat silap apa Ya, dengan parents semua betul. kan. Tapi saya rasa selain daripada memaafkan, mungkin bersabar. Oh. Sebab musim-musim raya ni macam kita kena tolong parents untuk sediakan macam-macam ke, Betul. apa ke, basuh-basuh pinggan mangkuk, periuk nasi ke whatsoever. Betul, nak hidang air kat tetamu semua tu. So macam benda-benda tu mengajar kita untuk sabar lah kan. Oh, faham. Sebab macam waktu-waktu lain kita tak adalah nak buat kerja sebanyak itu. Betul, betul, betul. Time-time raya je lah macam orang-orang datang rumah. So kita kena banyak bersabar lah untuk buat-buat kerja rumah ke, kemas-kemas rumah untuk persediaan raya ke. Saya rasa bersabar. Betul. Saya rasa bukan saja kerja ni bukan saja perempuan sekarang buat kan. Kita anak lelaki pun selalu tolong-tolong hidang air juga, pergi ke dapur tolong mak masak. Beli Betul ais. tak? Ya, beli ais ya. Korang beli ais ke first day raya? Ya. Betul. Memang. Kena apa? Kena sin-sin. Kita orang panggil kena sin-sin. Kena apa? Lipat. Kena lipat baju. Nak angkat ais tu. Kita pula terkeluar bahasa Sarawak. Maaf lah. Okey. Jadi apa kata Kak On pula? Okay, Kak On. Kalau nak deep sikit ya. Ini Okey. setiap kali share sedih sikit. Jangan nangis pula. Jangan nangis tau. nangis. Ini kalau setiap kali raya mesti saya ingat. Iaitu arwah tok saya. Ada satu kali tu last raya kata salah saya. Bila saya pergi semayang raya dulu.
Lepas tu saya balik tu baru beraya dengan dia. And dia cakap, dia panggil saya Abang Long lah sebab saya cucu sulung kan. Dia cakap, Abang Long selalunya kaya, orang kaya dulu dekat rumah baru pergi semayang raya. Dia cakap macam tu. Oh. Lepas tu saya pun macam gerau-gerau. Oh ya, sorry lah lupa. Kaya setahun sekali saya cakap macam tu. Apa raya? Raya setahun sekali. So tak terbiasa benda tu. Macam mungkin Faham, ubah. Hmm. Lepas tu saya pun macam gerau-gerau, saya cakap, tak apalah tahun depan macam tu. Lepas tu tahun depannya Allah. Oh. Oh, sedih. Jadi setiap kali raya memang itu je saya Teringatlah ingat. momen tu. Sebab saya cakap, tak apalah tahun depan saya panggil tok saya mak. Abang Long raya dengan mak. Gitu je. Oh. Betul. Sedih lah kalau macam raya tanpa ada atuk dengan nenek ni, dia macam buat dia lain sikit lah kan. Betul. Jadi Rina masih dapat beraya dengan atuk dengan nenek ataupun Hanya nenek je untuk dua-dua belah. Dua-dua belah atuk dah tak ada. Betul. Kalau Ziki? Sebelum tu, Ya. tok tu nenek, tok Wan tu atuk. Gitu. untuk so- Kedah. Ah. Oh, menarik. Johor pula panggil apa? Kalau saya rasa macam diikut personal juga kan. Kalau saya panggil nenek dengan atuk saya mak dengan ayah. Oh. Ah, Kalau mak ayah Rina pula panggil apa? mama dengan abah. Oh, dia so macam dia macam- ada modern punya style, ada Yes, traditional punya. betul. Okey, So saya tak ada experience panggil nenek ke atuk ke. Tak ada. Sebab memang dah daripada kecil kan. Betul. panggil mak Tapi dengan saya ayah. setuju dah dengan Fina sebab lain keluarga, lain cara dia panggil dia punya nenek dengan atuk. Betul tak? Kalau Ziki? Kalau saya pula sangatlah rare. Saya tak rasa orang Sarawak lain pun panggil macam ni juga. Tapi dia Oh. macam salah satu tradisi yang start daripada family yang atas, yang paling tua, dia start panggil tu. Jadi kita orang yang kat bawah pun panggil. Kalau nenek perempuan, kita orang panggil Mak Wun. Mak Wun. Kalau yang atuk pula panggil Pak Wun. Dia macam start daripada family tu lah. So macam kita pula terikut-ikut. Faham? Okay. Jadi kita boleh macam lihatlah macam raya ni kita pula macam selalu momen paling best bagi Zikir lah. Kita menziarahi, betul tak? Betul. Sebab kalau macam hari-hari biasa kita tak ada masa kan. Kita pergi solat, kita pergi kerja, kita tak ada masa nak ziarah-ziarah kita punya atuk nenek, kita punya jiran kat sebelah rumah. Selalu macam tengok tegur-tegur macam tu, betul tak? Sebelah rumah pun kadang-kadang macam jarang jumpa kan. Betul tak? Tapi kalau raya ni kita ada masa kita nak makan sama-sama, duduk, minum, makan kuih semua. Okey. Jadi soalan last ni maaf lah deep sikit, sedih Tak sebab apa. kita pula dekat jauh daripada family. Okey, tak apa. Jadi saya rasa itu saja bagi podcast kita, bagi podcast Sembang Raya Sembang Titan kita pada hari ini. Dan juga sebelum kita tutup kita punya podcast pada hari ini, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada penaja kita iaitu Dolceza Cafe. Jadi kepada pelajar-pelajar 13 ataupun pelajar di kolej kediaman lain, jangan lupa untuk singgah. Dia taklah jauh. Sebab apa? Sebab kalau korang semua naik bas daripada UM Central, turun dari bas, terus jumpa. Betul tak? Guys. Belok tepi je. Dia tak jauh sebab kolej kita pula besar. Betul tak? Okey. Jadi dan saya juga ingin ingatkan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga tekan button loceng untuk Halaman Titan punya YouTube dan juga jangan lupa untuk follow College Kediaman ke-13 di Instagram iaitu @kk13um dan kalau anda rasa episod 1 ni menarik, jangan lupa follow, like, komen dan juga stay tune untuk episod yang seterusnya. Sebab kita ada tajuk yang lagi menarik, betul tak? Betul guys. Kalau ni dah sembang raya ni macam banyak sembang, apatah lagi episod yang kedua. Jadi itu saja. Terima kasih kepada tetamu jemputan kita juga, pengarah dan juga timbalan pengarah Halaman Titan. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye guys.